Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke liputan khas Karnival Pendidikan Madani. Karnival ini berlangsung dengan meriah dengan pelbagai aktiviti menarik seperti pameran, jualan, persembahan dan pertandingan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemeriahan karnival ini, kita bersama wartawan kita. Dipersilakan. Terima kasih pengacara. Saya Amrina, kini berada di Karnival Pendidikan Madani. Suasana di sini sangat meriah dan dipenuhi oleh para pengunjung. Sini terdapat pelbagai pameran yang bermanfaat dan memberikan ilmu kepada pengunjung. Selain itu, terdapat juga jualan yang menawarkan pelbagai makanan dan barangan. Karnival ini turut dimeriahkan dengan persembahan yang menarik serta pertandingan yang menguji bakat dan kreativiti para peserta. Mari kita temui salah seorang pengunjung untuk mendapatkan pandangan beliau. Boleh saya bertanya? Boleh. Apakah yang menarik perhatian anda di karnival ini? Banyak pameran yang menarik. Bersama saya, Cikgu Azmi. Cikgu, boleh saya bertanya? Boleh. Apakah pendapat cikgu tentang karnival ini? Pada pandangan saya dan juga pendapat saya berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani peringkat PPD Pasir Putih pada tahun ini memberikan peluang dan juga pengalaman yang terbaik kepada anak-anak pelajar di sekitar daerah Pasir Putih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, kasih. Ini saya bersama seorang pengunjung yang cantik bagaikan bidadari. Okay, Kak, apakah yang menarik perhatian akak-akak sini? Yang menarik dekat sini ialah sebutan bertuah sebab ada banyak yang menarik. Jadi saya sekarang datang sini, saya datang untuk mendapatkan sambutan bertuah yang menarik. Terima kasih. Terima kasih Amrina atas liputan khas tersebut. Itulah tadi liputan khas Karnival Pendidikan Madani. Semoga program seperti ini dapat memberikan manfaat kepada semua pengunjung. Sekian, terima kasih.